Hi, how are you all? So, first thing in the morning, I punya routine adalah pakai uh, sebelum menelan nasi limat. Lepas tu, malam kena ambil glutathione nasi limat dulu. Lepas tu kena pakai this one. Ziangina Peptide Collagen Firming Essence Cream. This one. Harga dia $19, 1950 US dollars untuk 2 batang ni. 2 shrink ni dia pakai untuk rawatan selama berapa. Dia macam krim lah, cuma dia bukan kotak je. Dia memang bentuk, memang saiz untuk letak jarum kat sini. Tapi kita tak guna jarum. Dia diharamkan jarum lah, tak boleh lah, tak payah pakai jarum. Ni pusing dia ni, buka penutup dia ni. Kalau shrink biasanya kita pakai jarum. Tapi yang ni kita tak pakai jarum. Kita buka ni, lepas tu tutup balik. Simpan benda ni, tutup balik. So, amount dia sikit saja mula-mula. Tekankan pada dahi. I start at dahi dulu. Dahi I kosong kat tangan. So, sikit je. This amount je. Amount banyak ni je ya guna. Lepas tu tutup balik. Simpan dalam fridge. Bila dah buka, kita simpan dalam fridge. Bukan buka yang atas tu, buka yang kesemua sekali. Penutup dia ni. Okay, so I start dekat dahi and dekat nose bridge and bawah mata. Nak mulakan dengan sikit dulu je kan. So I pakai dekat dahi dulu. Dia tak payah gosok-gosok, dia tepuk-tepuk je. Cara guna dia tepuk-tepuk je you all. Tak payah urut, tak payah massage ni. Just urut je. So macam kalau you pakai malam, macam malam ni I tak pakai retinol lah. I biasanya I punya rutin retinol not every night lah. Macam bila you dah ketua macam gini, sekarang I 62 years old kan. So retinol selang satu malam je ataupun 2 kali seminggu je. So pada malam yang tak pakai retinol tu, masukkan macam ni je dekat area mata ni. Jangan bagi kena mata lah, tapi area mata ni penting lah. Collagen diperlukan di sini. Di sini dahi, lepas tu kat tepi ni, temple ni, tu dekat bridge ni. Bridge ni penting. Kan kalau tak ada bridge ni, dia boleh pakai spek. Bridge ni akan kecut, tak ada collagen kat situ. So dagu. Ada smiling line. Cara guna dia adalah tepuk-tepuk je. Lepas tu later, tak payah basuh dah. Ada wuduk ni. Cepat. Lepas tu kita kena solat duha cepat-cepat you all. Bila masuk sekarang, kita zikir pagi. Allahumma kafi ya ghani ya fatah ya ransa. Lepas tu, bila sunrise nanti kita ada wuduk lagi. Kita zikir ya mujib ya zahir. Lepas 15 minit pada waktu syuruk tu, kita kena solat sunat isyraq. Kita ada lagi wuduk. Tu kita tak payah basuh muka ni, pakai ni. Lepas tu wuduk masih ada. Halal benda ni. Jadi bila kita pakai wuduk, bila masih ada wuduk tu, kita tunggu masuk duha. Duha dalam 8.30 tu. Masuk tu duha.
Terus solat duha. Lepas tu pakai sunscreen. Lepas solat duha pakai sunscreen. Lepas tu solat anak solat apa-apa pun zikir lah. Sebelum Zuhur tak ada solat sebelum Zuhur, solat duha je. Dah masuk dah semua dalam tepuk-tepuk je, tepuk-tepuk bahagian yang ada garis-garis ataupun yang kecut ni. Sini bahagian tengah dahi ni dia akan kecut. Kalau perempuan dia ada jendul tu, dia ada bulat macam tu. Ataupun orang muda dia lebih bulat. Bentuk dahi lelaki macam ni. Macam ni. Dia tak akan bulat, tak akan jendul. Kalau dahi wanita dia akan jendul. Tapi I punya dahi dia rata. Selalu letak collagen kat sini. Ataupun moisturizer ke. Collagen lah. This one collagen peptide. Apa tu? Firming essence cream. Panggil. So bahagian mata ni I tak pakai eye cream. I never use eye cream. I pakai collagen cream. Bahagian ni. Then smiling line. Kalau lebih pun tak apa nak guna. Dekat dagu ni, area ni akan kecut. Area ni sentiasa penuhkan dengan collagen. Masukkan collagen. Dulu kita pakai krim collagen yang biasa tu kan. Jadi muka kita terbentuk elok je. Tapi sekarang kita pakai benda ni. Kalau tak cukup, masih tak cukup lagi, buka je balik ni. Buka je, jangan segan-segan. Buka je. YouTube. You gunakan jari je. Ambil sikit je. Banyak ni je. This mask only Dia tutup cepat-cepat. Dia bukan dalam bentuk tube. Dia bagi dalam bentuk shrink. Sekarang masukkan dalam shrink. Dulu pakai dalam bentuk macam tube kan. Ataupun cream collagen dalam tube. Ataupun dalam bekas cream. Ni cream collagen. Banyak ni je kita perlukan untuk dapatkan efek macam hidung yang maju ni kat sini. Dia akan masuk je. So you dab-dabkan kat sini. Area hidung ni dia bagi tinggi kat sini. Dia akan naik tinggi. Dia akan kejar kat situ. Faham tak? Kat sini akan kurang. Dekat dahi pun kurang kat sini. So you dab-dabkan bahagian dahi ni. Penting dahi ni. Lepas tu smiling line. Smiling line sikit je diperlukan. Smiling line kat sini panggil smiling line. Letaklah kat sini. Setiap pagi, ni first thing ni pagi dan malam. Letak kat sini. Barrier mulut ni penting dia tak akan krepot. Orang kedua umur 70, 65 akan nampak krepot kat sini. Kan? So, you kena letak area ni. Untuk nampak anjal. Lepas tu, kalau you rajin, letak dekat leher. Garis leher. Leher ni. Leher ada kedua you all. So, I kena rajin. Setiap pagi dan ataupun kalau you tak nak buat, you buat selepas solat duha. Boleh. Lepas solat duha, you takut wuduk, you tak ada, you kena ambil wuduk balik ke kan, sebab you akan breakfast 8.30 kan. So jadi you nak pergi tandas ke apa-apa. So before 10.30, sebelum pukul 10 ke, you kena pakai you dah pakai sunscreen kan. So sunscreen I buat sendiri je. Dah. Itu je rutin pagi So I akan busy. Sekarang I zikir Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Hakim, semualah. Ya apa tu, Ya Sabur, Ya Waris, Ya Hakim, Ya Waris,
yang majid tu lah, zikir pagi ada khas nama-nama Allah I sebutkan. Ya Hakim 300 kali. Macam tu je ya. Very good morning to you all semua. Buat panjang ya. I boleh belah tengah dalam. Tapi kalau I nak belah tepi, nak buat macam panjang step macam semalam I buat video tu pun boleh je rambut I sekarang ya. I nak pakai extension ke apa ke, boleh je ya. Nak pakai extension panjang sebelah gitu pun boleh je rambut I sekarang. Rambut I sekarang is a dark brown, a chestnut colour. Bukan dark brown, dia bukan medium brown, bukan light brown. Kalau light brown dia akan nampak light brown dalam gambar ni. Kalau macam rambut I yang rambut sintetik extension I tu, color dia adalah dark brown. Dark brown dia nampak macam hitam color dia. Ni pun macam hitam, tak nampak color chestnut color. Actually bukan hitam kan, color ni bukan hitam sebab dalam ni nampak ni hitam. Faham tak? Okey, sekarang I nak pergi ambil niacinamide. Dah siap dah? I kena makan niacinamide. So, area ni kena letak screen collagen selalu. Kalau tidak, dia akan macam cengkung kat bawah ni, kat bawah mata ni. So, kena letak. Sekejap lagi dia akan naik macam ni. Kena pakai dalam 2, 3, 4 hari. Konsisten lah ya. So, you akan penuh dan hair semua tegang. Macam muda kembali gitu. Okay, you all faham. Tak payah pergi cocok lemak ke apa ke, ambil lemak bahagian peha ataupun bahagian punggung kena untuk letak kat muka, tak nak bagi nampak kecut je. Faham